Kerana kelas belakang ni adalah salah satu drama sekolah yang very different. Watak saya dalam cerita kelas belakang adalah, nama saya adalah Fahmi Mirza. So, Fahmi Mirza ni dia seorang yang a bit arrogant, poyo. Memang ada wall, tak boleh orang nak cakap macam-macam dia takkan terima sebab dia rasa diri dia bagus sangat. Tapi in a way kita ada juga backstory about Mirza ni, macam mana dia punya kehidupan asal dia, kenapa dia jadi macam tu. Kau kenapa ni? Apa yang kita orang buat sampai korang marah sangat ni? Bodoh. Kau tak payah nak cakap baik lah. Kau yang tak sampah kat meja kita orang kan, sial? Lek. Kalau boleh mulut jaga sikit. Cabaran saya untuk membawa watak Fahmi Mirza ni adalah, first, dia seorang yang kuat. Lagi-lagi bila masuk dalam bidang silat. So, dia ada martial arts dari segi silat. So, Arif memang tak ada silat. Tapi, bila dapat watak ni memang first kita akan pergi training untuk belajar silat lah. So, I think that's a cabaran. And then, cabaran lagi yang paling besar adalah Arif kena kerja dengan Mr. Labu, our director. So, Abang Mr. Labu ni adalah one of the best director juga in Malaysia lah. So, bila Arif masuk set pun, tengok how diorang punya team bergerak, how diorang bekerja, even Abang Labu punya shot ke, storytelling ke apa, every tu ada detail masing-masing. So, I think that's the cabaran Arif kena bawa lah untuk bagi dia pun happy and Arif pun senang kerja dengan dia. Tu cabaran dia. Pengalaman bekerja dengan diorang, first, sebabkan kita orang pun, Arif pun baru and then diorang pun quite new, tapi ada beberapa cast yang Arif pernah bekerjasama. Tapi yang bestnya sebab kita orang, before kita orang masuk set, kita orang akan ada script reading and then kita akan ada rehearsal sama-sama. And then best lah sebab diorang pun bagi komitmen yang 100%. Sebab macam ada satu scene ni untuk kita orang hasilkan, kita orang perlukan komitmen masing-masing lah. And then the teamwork juga. So dia akan adjust apa yang tak kena, Arif pun adjust bagi tahu apa yang Arif nak buat. So yang bestnya sebab diorang pun mendengar and Arif pun menerima. So benda tu memang perlu untuk semua pelakon lah, and then best juga untuk bekerja dengan orang. Lagi-lagi bila ada that niat dan semangat bekerja tu. Kenapa wajib tonton drama kelas belakang adalah kerana kelas belakang ni adalah salah satu drama sekolah yang very different. This is very berat. Lagi-lagi benda ni adalah ada kena-mengena dengan masyarakat-masyarakat di negara kita lah. So hopefully Arif harap kalau orang tengok cerita drama kelas belakang ni, diorang dapat terima dengan baik lah. And then hopefully adalah message-message yang positif yang dapat diorang terima. Anyway, 3 perkataan untuk menggambarkan kelas belakang. First, action. Second, emotions. Yang ketiga, I would say fun. Hai, nama saya Arif Amran. Jangan lupa saksikan saya dalam drama kelas belakang hanya di View. Langkah demi